selamat sejahtera. Hari ini dalam podcast Big Talk kita akan membincangkan satu isu hangat berkaitan dengan isu pemalsuan dan pemberian cuti sakit di universiti. Dengan ini saya menjemput 4 panelis untuk memperkenalkan diri masing-masing. Okay, Assalamualaikum. Hai, saya Raja, tahun 3 daripada Fakulti Undang-Undang. Assalamualaikum, saya Anas, tahun akhir dari Fakulti Pendidikan. Assalamualaikum, saya Faizal daripada Sains Sosial dan Kemanusiaan. Selamat sejahtera, saya Sanjay Dev, saya dari Fakulti Perubatan tahun 2. Baik, terima kasih. Seterusnya kita akan bincangkan tentang isu tersebut, iaitu isu pembelian dan pemalsuan surat cuti sakit. Baik, kita straight to the point lah, iaitu kepada topik asal kita. Saudara Raja, boleh jelaskan dulu apa sebenarnya yang berlaku tentang isu ini? Okey, terima kasih Ashri. So, ramai yang tak sedar perkara pemalsuan surat sakit ni di kalangan pelajar adalah boleh dikatakan biasa lah. So, antara alasan-alasan dorang ialah mencari surat-surat palsu ni, surat cuti sakit palsu ni daripada pihak-pihak yang tak bertauliah, daripada sama ada klinik swasta ataupun sama ada tipu pada klinik kerajaan sekalipun, semata-mata untuk elak daripada datang kuliah kelas. Mungkin diorang ada masalah kerja rumah ke, assignment, kami tak pasti, tapi itu adalah salah satu puncanya lah. Baiklah, kalau begitu saya minta saudara Anas lah untuk memberi pandangan. Adakah saudara Anas pernah nampak situasi ini? Kalau setakat situasi ni banyak biasa nampak. Terutamanya kawan-kawan terdekat lah. Selalu tengok diorang bercakap kat kita, diorang cuti sakit tapi nampak diorang ni lepak dekat kafe. Lepas tu bila tanya, diorang ada bayar RM10 untuk dapatkan MC. Baik, terima kasih kepada saudara Raja dan saudara Anas serta pandangan kamu. Kini saya mempersilakan saudara Faizal daripada Fakulti Sains Sosial untuk beri pandangan awak kenapa pelajar sanggup buat perkara sedemikian. Baik, saya dari Sains Sosial dan Kemanusiaan. Saya rasa mungkin disebabkan tekanan akademik dan sistem yang terlalu rigid, yang ketat lah, yang menyebabkan pelajar stres dan mengambil jalan singkat. Kadang-kadang pencara dia memerlukan surat rasmi untuk membenarkan pelajar MC, tapi disebabkan tekanan mungkin pelajar mengambil jalan singkat seperti beli MC, tipu MC, begitulah dari pandangan sains sosial. Baiklah, seterusnya daripada saudara Dev, iaitu daripada Fakulti Perubatan. Jadi kami juga nak mendengar pandangan anda sebagai seorang yang mengambil kursus perubatan. Apa pandangan awak tentang isu ini? Boleh saya nak sambung sedikit point Faizal tadi. Dari segi perspektif Fakulti Perubatan, benda ni sangat membimbangkan sebab ini bukan sekadar mencemarkan nama baik profession, ni juga salah dari segi moral. So kita kena sedar bahawa isu cuti sakit palsu ni bukan benda main-main, dan pelajar ataupun lecturer dan juga yang dalam profesi perubatan pun kena sedar benda ni juga. Baik, kita telah bincangkan tentang bagaimana isu pemalsuan surat cuti sakit ni boleh terjadi. Kini kita nak tahu apa pula impak dia. Baik, daripada segi pandangan undang-undang, boleh tak saudara Raja lebih terangkan apa kesan-kesan dia? Pada sudut undang-undang, memasukkan dokumen rasmi ni boleh dikira sebagai satu jenayah, dan pelajar juga boleh dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 18, iaitu iaitu mengemukakan tuntutan palsu, iaitu surat cuti sakit lah. Okey. Baiklah, jadi kita tahu bahawa dalam undang-undang terdapat Seksyen 18 iaitu tuntutan palsu. Jadi kita nak tahu sekarang daripada Fakulti Pendidikan, memandangkan pendidikan ni penting untuk anak-anak sekarang. Jadi boleh tak saudara Anas daripada Fakulti Pendidikan untuk ceritakan impak dia? Okey, baik, terima kasih Ashri. Kalau dari segi sosial pula, budaya ini dia menormalisasikan penipuan antara lecturer dan pelajar. Lama-lama lecturer pun dah tak percaya dekat student. So student yang betul-betul sakit, yang perlukan rehat,
diorang tak dapat cuti lah. Lecturer tak percaya, lecturer nak kena tengok dengan mata kepala lecturer sendiri lah. Baik, faham? Jadi kita dapat tahu bahawa daripada sudut undang-undang terdapat juga akta berkaitan dengan pemalsuan dokumen cuti surat si sakit. Dan kita juga dapat tahu daripada Fakulti Pendidikan bahawa ia juga menghasilkan impak yang sangat drastik kepada anak muda sekarang. Baik, kita dah membincangkan macam mana punca berlakunya perkara ni. Kita pun dah membincangkan, membahaskan tentang impaknya perkara tersebut. Sekarang setiap benda mesti akan ada kesan, punca, dan akhir sekali kita nak tahu solusi untuk perkara isu ni. Jadi marilah kita bincangkan. Kita mulakan dengan saudara Dev dulu. Baik, silakan saudara Dev. Okey, terima kasih Cik. So sekarang ni benda ni senang. Kalau dia nak tahu cuti sakit tu palsu atau tidak, kalau lecturer tu macam dia orang macam tak yakin ke apa kan, dia orang terus boleh contact panel klinik untuk mengesahkan dia punya informasi tu. Sebab biasanya surat MC akan ada nama pesakit, kenapa pesakit tu ambil cuti tu, lepas tu tarikh, nombor doktor, kadang-kadang alamat, semua benda ada. So kalau contoh lecturer nak mengesahkan, dia orang terus boleh call klinik ataupun panel klinik terus untuk mengesahkan lah bahawa cuti sakit tu betul-betul atau tidak. Ya, betul juga tu. Tapi kesedaran juga penting. Dia kesedaran dari pelajar sama lecturer. Kadang ada lecturer dia tak ambil kisah pun MC ni. Dia biarkan je pelajar buat begitu. Jadi lecturer dan pelajar mesti ada kesedaran. Jadi kita mesti terapkanlah integriti dan etika kepada lecturer dan pelajar untuk mengelakkan nila pemalsuan cuti sakit ni berlarutan. Saya nak tambah sikit. Boleh. Mungkin kita boleh adakan satu sistem, mungkin secara atas talian ke, kita mungkin kita boleh check sama ada surat tu palsu atau tak tanpa menghubungi daripada pihak kesihatan. So kerana mungkin lecturer lagi menyenangkan lah. Itulah daripada saya. Dan jangan lupa juga kita sebagai kawan, kita kena tengok juga kawan-kawan kita, bagi nasihat dengan elok lah. Jangan kita maki dia, kita nasihat dia secara hikmah lah orang kata. Jangan kawan sekali pula ambil cuti sakit palsu, tiga sekali dia. Betul. Jangan satu kelas lah. Betul. Baik, ada lagi yang nak tambah? So mungkin tak ada. Tak ada. Itu saja kot. Kalau tak ada, sekian itu saja daripada Big Talk kali ini. Terima kasih kepada saudara Anas daripada Fakulti Undang-Undang, saudara saudara saya siapa tadi? Saudara Raja daripada Fakulti Undang-Undang. Mungkin malam. Saudara Anas daripada Fakulti Pendidikan dan saudara Faizal daripada Sains Sosial. Dan akhir sekali terima kasih kepada saudara Dev yang sanggup meluangkan sedikit masa daripada Fakulti Perubatan untuk join ataupun sertai podcast ni yang ambil masa tak lama pun. Tapi terima kasih kepada panelis atas isi-isi daripada impak, kesan dan juga solution untuk perkara ni. Dengan itu, Big Talk kali ini akan menutup dengan ucapan terima kasih. Dan kepada rakan-rakan universiti, ingat, berani kerana benar, takut kerana salah. Sekian, terima kasih.